Hi korang, welcome back on our channel. Hari ni saya take over sebab saya nak tunjukkan cara untuk potong kuku burung. Okay, so ini adalah burung saya. Nama dia Polly. Saya jaga dia nak dekat 6 bulan maybe. Saya tak ingat, nanti saya ingat saya beritahu. Okay, so apa yang korang perlu ada, of course burung. And also korang perlu ada juga ketik kuku. Okay, so ini adalah ketik kuku, gunting lah, gunting kuku menatang. Okay, saya tak tahu orang lain guna ketik kuku biasa tu ataupun dia orang guna ketik kuku yang ni. Sebelum ni saya guna ketik kuku biasa, but dia susah sikit lah sebab yelah dia orang punya bulat kan. Okay guys, so jom kita start. Ini burung saya, ini gunting. So apa yang korang perlukan adalah dua ni lah, of course. So Polly ni burung saya nombor 4 ke 5 macam tu lah. Okay, before this ada dua jenis macam ni, tapi umur dia orang tak panjang, so tinggal dia seekor je. And lagi seekor Rio. So sekejap, saya nak tunjuk cara potong kuku tapi oh ya, okay, so ni korang nampak tak ni? Ni kaki kuku dia, nampak tak panjang, tajam, nampak tak? Ini dia. So caranya adalah, tapi korang kena macam, dia memang akan gigit tau sebab kita pegang dia. So apa yang korang perlukan, ada sikit je, ambil potong sikit je, jangan lebih sebab kalau lebih dia akan berdarah macam kuku kita. So apa yang korang perlukan, korang macam ni, and then korang potong. Dia macam tak susah dan tak senang lah. Jangan lebih tau, make sure korang tak lebih lah, kalau tak sakit dia and also berdarah. See, dia memang akan gigit. Dia overprotecting dia punya kuku. Okay, so the last one. And it's done. So mulut dia besar sikit, so korang kena hati-hati lah. Okay, so itu saja daripada saya. Make sure korang hati-hati untuk gunting. And selamat mencuba. Harap video ni membantu korang untuk potong kuku binatang.